Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan cikgu memperkenalkan diri. Cikgu Normi Zuli binti Abdul Rahman dari SMK Seri Mahuansa. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai tajuk garis lurus. Garis lurus daripada bab 9 tingkatan 3. Okey, sudahkah anda bersedia? Okey, baiklah, kita akan mempelajari standard pembelajaran 9.5 menentukan persamaan suatu garis lurus. Okey. Pelajar, bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah kecerunan. Kecerunan itu adalah untuk mengukur tahap jurang sesuatu garis. Contoh untuk mengukur jarak cerun sesuatu garis lurus. Okey, next adalah X dan Y. X dan Y adalah koordinat di paksi X dan di paksi Y. Kemudian C adalah pintasan Y. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita tengok soalan, contoh soalan macam mana nak tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi suatu persamaan garis lurus. Iaitu contohnya Y sama dengan 4X tolak 3. Okey, langkah penyelesaiannya adalah kita menggunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C, di mana macam soalan tadi Y sama dengan 4X tolak 3, di mana 4 itu adalah kecerunan dan negatif 3 itu adalah pintasan Y. Okey, seterusnya kita tengok kecerunan garis lurus melalui dua titik. Okey, untuk M, kecerunan itu ada dua rumus, iaitu perlukan dua titik, titik X dan titik Y, menggunakan formula M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, ataupun kita boleh menggunakan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan. Contoh, tentukan kecerunan untuk pasangan titik berikut, di mana diberi dua titik A4, 5 dan titik B adalah 1, negatif 1. Okey, itu jalan kerja. Kat bawah tu ada, cikgu ada beri jalan kerja, iaitu untuk titik A, kita bagi X1, Y1 dan B, X2, Y2. Okey, kita menggunakan formula tadi, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, kecerunan negatif 1 tolak negatif 5 per 1 tolak negatif 4. Okey, dan akhirnya kita dapat kecerunan 2. Next. Okey, untuk Y sama garis lurus, kita ada bentuk graf linear, iaitu graf bila M iaitu kecerunan positif, graf itu akan jadi graf menaik. Bila M iaitu kecerunan negatif, graf itu akan jadi trend dia adalah menurun. Seterusnya, sekiranya M tu sama dengan kosong, so graf itu akan jadi melintang, iaitu di paksi Y. Okey, seterusnya sekiranya garis tu terletak di menegak, dia akan jadi kecerunan M undefined ataupun infinity. Seterusnya, persamaan garis lurus bagi titik kecerunan M, ada juga satu lagi formula, iaitu Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Okey, kita tengok contoh soalan. Cari persamaan garis lurus titik 2, 3 dengan kecerunan 4. Okey, langkah penyelesaian dia, kita ambil persamaan tadi. Y, kita masukkan nilai, iaitu Y tolak 3 sama dengan 4 darab X tolak 2. Dan akhirnya kita akan dapat Y sama dengan 4X tolak 5. Itu adalah persamaan garis lurus. Seterusnya, okey, kita ada lagi bentuk lain bagi persamaan garis lurus, iaitu bentuk arm dan bentuk pintasan, di mana bentuk arm adalah AX tambah BY sama dengan C, dan bentuk pintasan adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1, di mana A itu adalah pintasan X dan B itu adalah pintasan Y. Seterusnya pelajar, kita tengok contoh. Contoh bagi persamaan bagi bentuk arm, iaitu tukarkan setiap persamaan berikut kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, langkah penyelesaian, kita ambil persamaan yang bentuk arm tadi. Negatif X per 3 tambah Y per 6 sama dengan 1. Dan kita selesaikan, dia akan dapat Y sama dengan 2X tambah 6. Okey, secara rumusnya, bentuk persamaan bagi lurus adalah Y sama dengan MX tambah C
Di mana untuk persamaan ini, kecurunan dan pintasan Y adalah penting. Dan cara menulis persamaan dari satu titik dan kecurunan. Okey, tuan pelajar, terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi di kelas seterusnya. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Terima kasih.